Halo, Saya kamu ada kereta tak? tak ada. Tak ada. Ah. Pernah fikir beli kereta tak? Pernah? Adakah anda rasa membeli kereta baru adalah sesuatu yang susah untuk anda? Oh ya, sebab lagi-lagi kereta yang jenis reliable, lagi dia punya bayar bulanan lagi tinggi. Adakah anda risau tentang kos penyelenggaraan selepas beli kereta baru? Saya risau sebab penyelenggaraan ni 6 bulan sekali. Jadi bila ada monthly tu ada memang nak kena cover. Jadi susah nak kumpul duit tu. Hei, kereta kau ni kalau perasaan macam tak merajuk je, tak terfikir nak tukar ke? Adalah fikir nak tukar. Tapi sekarang barang semua dah naik harga, Mak. Saya baru je start kerja dalam 2 tahun. Bayar bulan dia dah lah tinggi. Nak kena letak down payment lagi. Alah, kalau ini pun susah untuk you, don't worry. Percaya ke tak? You boleh dapat kereta baru dengan lebih kurang 900 bulanan. Dan kereta ni bukan kereta biasa-biasa je tau. Ya ke? Kereta apa tu? Tapi memang rasa nak upgrade lah. Memang saya akan bagi tahu yang berbaloi dan memang best punya Toyota Vios. Ya betul. Bukan kereta tu lebih mahal ke? Macam mana boleh dapat sebulan 900? Relax lah, memang betul. Kalau beli sekarang dengan rebate 7,000, kita dapat kurangkan bulanan bayaran dengan lebih kurang 900 sahaja. Kalau guna pelan ansyuran bulanan rendah Toyota, 2 tahun pertama cuma 688 saja. Kalau macam ni boleh consider lah. Offer ni sampai bila ya? Ada contact number tak? Offer ni selagi promosi berlangsung. Janganlah tunggu, nanti lepas tu. Okeylah, bye. Saya nak pergi booking sekarang sebelum rebate tu terbang.